Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dah 15 Jun 2026. Sekarang 6.38 pagi. Ha. Hari ini 26 darjah Celsius. Hari ni tak jam pula. Saya kena keluar sana tu. Apa tu nak U-turn tu sebelah sini dah banyak kereta. Cuma ingat masa nak U-turn tu biasa dia penuh kan. Hari Isnin ni kan, kalau 6.30 ni penuh kereta nak U-turn pun dah susah. Kos clear tempat U-turn. Cuma nak ke arah KK ni Encik ni terus pusing. Pusing dah. Okey, hari ni kerja ni, semoga hari ni lebih baik daripada semalam dan minggu lepas. Okey, tak tahulah, minggu lepas Alhamdulillah memang barang banyak dan kita punya commission insyaAllah lah, ada berganda sikit. Kalau harap minggu ni hari Rabu awal Muharram cuti. Mungkin minggu ni kurang sikit atau Allah alam, tak tahulah. Hari ni kita tengok macam mana, banyak ke tak, banyak ke sikit barang-barang tu kan. Harapnya boleh tahan jugalah. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah baru siap loading barang ke dalam kereta ni. Sekarang baru pukul 8 berapa ni? 8.42. Awal juga hari ni. 8.42. Hari ni 75 apa tu? 75 parcel hari ni. Baru nak keluar ni. Baru nak keluar lagi. Hantar 75 parcel 8 COD 67. Orang biasa, Alhamdulillah. Ini settle. Harapnya kita boleh target dapat 70. Macam biasa target kita. Okay. Hari ni pun cuaca redup. Redup. Tapi panas ni. Taklah panas sangat. Pasal 10 baru 27 darjah ni. Biasa kata air pergi dah 30. Okay. Jom kita keluar lah. Boleh jalan slow-slow. Dah duduk ni awal deh. Dia lepas traffic light. Biasa sen sama lepas traffic light. Ada tak sama lepas traffic light. Bersusung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 putih. Susah. Dah traffic light tu dia memang perakak. Dia sebelum dia ada jalan kosong tepi traffic light. Orang tak segi, orang bahaya kau tu kan. Siap pot dah depan. Dia ada jalan kosong sebelah. Luar pada tu, orang-orang bahaya kau tu kan, nak cepat. Okey. Boleh hantar itu COD tadi di Key Future Selaman. Kita nak ke Wan Suraman Platinum pula. Okey. Ini pun COD juga. Tadi COD 179. Dia nak bagi 175. Dia kata dia memang harga. Tak mungkin harga 175. Dia tak tengok itu harga apa tu sebab COD. Dia tak tengok harga charge post. Sekali dikasih lebih juga. Dia kasih 185 pula. Mungkin ditambah RM10 biarlah. Dia kasih lebih. Tak apalah. Diorang nak bagi duit, saya nak buat 1.8 je. Dia pun tak apalah, bagi lebih. Rezeki lah, Alhamdulillah. Okey, kita pergi Wan Sulaman. Okey, dekat Wan Sulaman Platinum ni kita ada telefon. 2 kali dah call ni, tak mengangkat pula dah. Tadi dia mesej ada nanti call kalau sampai. Bila kita call dia tak mengangkat lah pula. 100 lebih ni, 126.88 sen. Call line dia. Salah betul kan? Kita marking yang apa tu,
Taman Kuala Menggata tu. Menggata pun ada banyak juga ni. Hello. Nah, tak ada juga ni. Apa pula ni? Kau balik. Kau lagi. Salah betul. Tak mengangkat juga. Ya. Hello, the person you salah. Dia sudah lama juga ni. Mana belakang ni? Aduh. Tak mengangkat dah pula. Dia gimana pula ni? Susah. 10 minit 9.23 kau. Ni 9.34 dah, 35 dah. Lebih pun 9 minit aku tunggu. Kau balik baru mengangkat. Berak ke apa? Tunggu sini, tercunguk sini. Sebaik awal pak ada awal lagi. Baru 9.30 ni. Letak memang apalah. Tunggu dulu. Okay.